Hai, Assalamualaikum semua. Okey, hari ni jom ikut aku pergi Puchong Selangor. Kita jumpa dengan Abang Azlan ni. Dia order reban ayam sekali dengan ayam yang dah siap bertelur lah. So tempat dia pun memang cantik. Dia dah siap pagar keliling tu. Jadi ayam ni boleh dilepas bebaskan. Maknanya malam ataupun masa yang dia bertelur je, baru dia masuk dalam tu. Disebabkan Abang Lan order dedak dengan aku, ayam pendelur dengan aku, termasuk reban ni, aku bagilah dia manis-manis sikit, anak ayam kampung asli. So guys, apa yang specialnya reban ni, kita tak payah masuk dalam reban. Korang tak perlu bagi makan nak masuk dalam reban, sebab air dia dah auto. Makan ni kau buka je bekas stainless steel ni, bagi je dia makan macam tu. Senang kan. Lepas tu keluar kepala ayam daripada situ, dia makan sendiri. Kau tak payah nak jemput dia makan ke, ramai-ramai baca doa, tak payah. Biar dia makan sendiri. Sama juga dengan bekas tempat dia bertelur. So reban ni dia dah siap ada tempat dia bertelur sekali. Kau cuma buka daripada luar dan boleh kunci bila-bila masa. Reban ni sangat safety untuk beruk, biawak, buaya dan juga orang, sebab dilengkapi dengan CCTV dan juga lampu solar pada waktu malam untuk memudahkan mak dengan bapak kita kalau reban ni kat kampung, siap air dia auto lagi. So guys, siapa yang nak order reban ni, korang boleh hubungi aku melalui nombor telefon di bio. Terima kasih. Assalamualaikum.